5 negara yang paling aman di dunia. Hari ini jom kita tengok negara manakah yang paling aman dan tidak terlibat di dalam mana-mana peperangan dan konflik ketenteraan. Di tempat yang kelima adalah negara Singapura. Yes, Singapura sejak tahun 1965 sehingga kini tidak terlibat dengan mana-mana konflik dalaman dan juga luaran. Bahkan negara ini sangat aman dan juga mempunyai keselamatan yang sangat-sangat ketat. Di tempat yang keempat adalah negara New Zealand. Disebabkan keasingan negara ini beratus-ratus kilometer daripada Australia, bahkan ini adalah negara yang berada di penghujung dunia, maka tidak berlaku mana-mana konflik yang tidak diingini di negara New Zealand ini. Bahkan biri-biri lagi banyak populasinya daripada manusia di New Zealand. Di tempat yang ketiga adalah negara Austria. Sejak tahun 1950-an, Austria berpegang kepada konsep neutrality ataupun bersikap neutral. Tidak bergabung dengan mana-mana kuasa yang lain atas sebab keamanan. Jadi negara ini tidak terlibat dengan mana-mana jenis konflik yang melibatkan ketenteraan sejak tahun 1950 atas dasar neutral negara ini. Di tempat yang kedua, ini adalah negara Ireland. Negara Ireland yang berada di Kepulauan British tidak terlibat dengan mana-mana peperangan sejak perang revolusi yang memberikan kemerdekaan negara ini pada tahun 1920-an. Sejak itu tidak berlaku mana-mana konflik di dalam negara ini, menjadikannya tempat kedua negara paling aman di dunia. Di tempat yang pertama, ini adalah pulau yang berada di Eropah. Ini adalah negara Iceland. Negara Iceland yang merdeka daripada Denmark tidak mempunyai sebaran tentera dan negara ini tidak pernah terlibat dengan mana-mana konflik sejak kemerdekaannya. Ini adalah info mengenai negara yang paling aman di dunia. Kalau korang suka video seperti ini, jangan lupa follow saya Octoman Fazil dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya.